Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni aku nak tunjuk kat korang cara nak masukkan, nak ikat tali dalam spool BC. Ramai yang silap buat dan masalah kebanyakannya tali akan slip bila ikan tarik. Lepas tu diorang kata drag jadi rendah lah apalah. Salah satu sebabnya adalah tali yang slip. Okay, so aku nak masukkan tali dalam Curado M aku. Ni aku baru ambil. Okay, ni dia Curado M. Baru ambil. Masuk tali 30 LB untuk main Toman heavy cargo. So barang yang kita kena ada kena ada tip warna putih ni. Okay, first step dia kau masukkan reel korang dekat rod. Okay, dah pegang macam ni kan. Tip tu buka lah. Takut kena kipas ke apa, nak pakai tip boleh. Okay, buka je tip tu. Sebab kita nak pakai satu ring aja. Nak pakai satu ring depan. Kau ambil tali korang tu. Okay, korang masukkan dekat dalam ring. Kau masuk kat dalam ring. Masukkan dekat dalam line tali ni. Ni line guide ni. Korang pastikan. Nampak ni, dia dah pusing kan, dia duduk dekat belah kanan. Okay, bila dia duduk dekat belah kanan, okay, bagi ruang sikit. Okay, nanti korang masukkan tali ni. Kenapa aku buat macam tu, nanti korang tengok. Okay, korang masukkan tali, tarik ada lebih sikit. Macam ni agak-agak dalam 3-4 inci. Korang ambil tip. Tip ni kena ada, sebab tip ni je yang paling melekat sekali kalau kat benda-benda macam ni lah. Seinci macam tu lah. Gunting. Cara dia gini, tali yang korang dah masukkan tadi, ni tip ni korang lekat je dekat dalam spool. Nampak ni. Okay, korang lekatkan dekat dalam spool macam ni. Okay, ni tadi dah stay kan. Korang tengok balik ni kat sini line guide kat sini kan. Okay, korang karau 5 kali. 1 2 3 4 5. Nampak line guide duduk kat mana? Line guide duduk dekat tengah-tengah, betul? Kalau line guide duduk kat tengah-tengah, jadi bila korang masuk tali tu akan mula daripada sini. Daripada tengah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi tak adalah masalah tali sebelah timbul, tali sebelah tenggelam. Bila korang dah buat macam tu, jadi korang nak tarik panjang mana pun boleh dah. Sebab tali dah masuk dalam spool. Okay, cara dia macam ni. Cara ikat dia pula. Dia ikat tak nak bagi slip. Ini selotip tadi korang buka kan? Korang buka tip ni, tampallah kat mana-mana dulu. Ambil tali belah dalam. Okey, ambil tali belah dalam. Okey, tengok betul-betul cara ikat dia supaya tak bagi tali slip ataupun korang kata drag rendahkan. Okey, mula-mula kita ikat sekali. 1. Okey, kita ikat lagi sekali. 2 kali. Ikat biasa je. Simple biasa je. Okey, nampak dia dah jadi macam ni kan. Dia dah masuk ke dalam, betul? Okey, sekarang ni tali dah masuk ke dalam. Okey, korang ikat pula macam ni. Macam tadi. Sekali, masuk kali sekali, 2 kali, 3 kali pun boleh, 4 kali. Buat 4 kali. Okey, kalau aku buat 4 kali kuat. Okey, nampak? Okey, tengok betul. Ni kita pegang. Nampak? Tengok betul-betul kat dalam. Tali takkan slip lagi dah. Sebab apa? Sebab dah pegang betul-betul. Dia dah mati kat situ. Sebab spool je akan berpusing. Okey, sekarang ni tali dah masuk. Ambil gunting, potong sikit tali ni. Bagi 3 sikit je. Okey, sekarang ni kita nak masukkan pula tali ni. Okey, kalau andai kata korang punya line guide tu dah termasuk ke tepi, korang longgarkan je drag ni. Line guide akan berpusing, tali takkan masuk. Okey, nampak? Okey, start daripada sini. Korang ketatkan balik. Korang ketatkan seketat-ketatnya. Barulah korang boleh masuk tali. Tak apa, mula daripada sini dulu. Okey, nak masuk tali ni pun, tali kena ketat tau dekat dalam ni. So aku gunakan roller ni, line holder ni untuk masukkan tali aku kat dalam. Jadi cara pakai benda ni senang je. Korang boleh tampal dekat cermin ke, dekat mana-mana pakai benda ni. Okey, macam tali aku akan pakai Vertex kali 8. Ini 30 LB. Tali ni memang padu gila. Tali ni memang dia kuatan tinggi tapi diameter dia halus je. Okey, sekarang ni korang boleh dapatkan dua benda ni dekat dalam aku punya showcase. Boleh tengok dekat dalam aku punya showcase. Pergi dekat akaun aku, masuk, tekan dekat bag tu. Lepas tu korang pusing je. Dah ketat kan? Korang pusing je. Korang boleh buat seketat mana yang korang nak. Andai kata macam ni tak cukup ketat, korang boleh tambah lagi ketat. Korang boleh masukkan lagi, bagi dia lagi ketat. Ini mudah je nak pakai.
dah settle pasang tali. Okey, kalau kau nak tahu macam mana tali yang slip, tali yang padat atau tidak, ni tengok ni. Bila korang tekan, kuku korang tak tenggelam. Kalau tak tenggelam macam ni, maknanya tali korang isi tu padat lah. So itu pentingnya kita guna, betul lah guna dia ni. Bila kita nak masukkan tali ketat, jadi tali pun akan masuk padat. Bila tali padat, barulah tak ada, bila kita baling tu tak ada backlash, tak ada tali sangkut lah apalah. Inilah tujuan dia, nampak. So tali yang aku gunakan tali Vertex kali 8 150 meter 30 lebih, boleh masuk dekat spool 201 Credo M, boleh masuk full. Kau boleh dapatkan dekat showcase lah.